Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam kooperasi. Ulang tahun ke-54 Angkasa merupakan satu detik bersejarah yang wajar dijadikan ruang untuk kita bermuhasabah serta merenung pencapaian masa lalu serta membentuk hala tuju masa depan gerakan kooperasi negara. Sambutan ini juga bertepatan dengan Tahun Koperasi Antarabangsa yang menyeru pengiktirafan global terhadap koperasi sebagai model pembangunan yang mampan dan inklusif. Angkasa telah memainkan peranan penting di pentas antarabangsa melalui penyertaan aktif dalam International Cooperative Alliance (ICA) dan perkongsian amalan terbaik seperti model koperasi pendidikan serta pembangunan belia koperasi yang kini mendapat pengiktirafan serantau. Peranan ini pastinya disokong erat oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP selaku pemangkin dasar, fasilitator dalam membangunkan koperasi dan pemacu reformasi struktur ke arah koperasi yang berdaya saing. Menerusi sinergi antara KUSKOP dan Angkasa, kita perlu terus memperkukuhkan jaringan koperasi global, menggalakkan kerjasama serantau serta menyesuaikan model koperasi dengan keperluan semasa seperti pendigitalan, kelestarian alam sekitar dan penyertaan generasi muda. Selamat ulang tahun ke-54 Angkasa. Semoga terus menjadi peneraju gerakan koperasi Malaysia yang unggul dan dihormati di persada dunia.